Aduh. 9 malam. Sesi mengkacau. Bukan mengkacau dodoi. Kacau daging. Udah. Masak daging apa dah? Ada bukti awak ada. Bukti ada. Ini buktinya. Apa bung? Oh, yeah. Makan ayam je, Mubarak. Ayam je. Diet ke apa? Memang ini makanannya. Lamin dah siap pasang. Kemah dah ada, bangku semua dah ada. Komplit. Tapi tadi hujan sekejap. Harap esok cuacanya elok lah. Ni untuk sesi angkat nikah. Inilah tempatnya. Ada apa-apa pesanan tak? Saya berpesan kepada semua orang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menjayakan majlis ini. Saya tidak melupakan semua orang, tapi saya tak ingat semua orang. Jadi ada bukti je lah. Geng rebana dah sampai. Nak berrebana sekejap lagi. Main kompang-kompang ni. Manpower dah keletihan dah. Itu di mana jauh aja. Orang jauh pengacau ke ni. Ni video. Pak, Aisyah, peace. Peace. Cepat. Peace. Ya, dia dah terpaku dah tu.
Aiman. Tahniah Aiman. Tahniah. Ayam golek. Ayam golek bang. Ayam golek. Berapa ekor bang ni? 160 ekor. Ayam golek itu ada tengah bakar lagi tu. Nampak. Tu dia. Ui, bau dia jahat bang. Bau dia jahat. Makan ketupat. Ketupat ni daripada Manjung. Kakak Abang Samad yang buat. Daging hitam malam tadi. Mana ketupat? Ni ada apa nama? Kuih Opah Yang buat. Ketupat ada tak? Apa? Kantin, tahniah, tahniah. Tahniah, tahniah. Ni bawa pengantin dah makan belum? Makan. Nampak ni. Ada apam balik. Nampak Aiman dia dah bawa lari dulu lah. Aiman dia dah bawa lari dulu apam balik lah. Nampak ayo ada. Ayo coklat. Ayo sirap cincau. Ada teh ais. Air Milo. Air teh ais lemon. Lychee kang. Ada rojak. Ada cucu udang. Ada laksa. Ni side dish lah, side dish. Aman. Dah makan dah? Alhamdulillah belum. Ni ruangan untuk pihak lelaki lah. Yang belum lagi sampai. Ni ruangan-ruangan yang tersedia. Okey. Lepas tu ini dia punya red carpet. Okey, ni pelaminnya. Jalan, lepas tu dah boleh naik atas. Ni pelaminnya. Jom kita tengok belakang tabir. Belakang tabir. Tenaga, manpower. Ni tempat door gift. Okey. Di mana ibu dan bapa pengantin untuk nak bagi-bagi hadiah pada tetamu yang hadir. Lagu pun ada orang vokal ni. Okay, lauk pauk ada yang dah standby sini untuk top up. Okay, dah ada. Ini ruangan santai lah. Rumah jiran. Boleh duduk-duduk kita tengok ayam. Ayam golek. Ayam golek. Yang ni teman belum rasmi lagi ni. Berapa ekor dah bang? Berapa ekor dah? Ekor. Kalau termasuk ni dah 120 lah 120 ekor lah kau mah. Ada lagi 40 ekor lah. 40 ekor lagi. Tetamu dah mula sampai dah. Rojak buah ada. Macam-macam lagi ada ni. Ayam balak semua. Silakan. Okey, kumpulan rebana dah standby. Nampak? Dia orang sesi bergambar dulu. Ni daripada kalau tak silap daripada Tayin Tualang.
Kalau salah boleh komen dekat bawah. Itu ada Nasrul tu, betul lah tu. Dan tolong. Okey, pengantin perempuan telah pun tiba. Mungkin baru lepas make up semua. Okey, sekarang ni kita menunggu rombongan pengantin lelaki. Mari kita standby, kita tengok. Ini rombongan daripada Terengganu . Depan lah. Sampai dah. Semalam kan main ramai. Oje ramai. Ramai oje. Bekal ada. Kola okey. Musim dulu. Bunga rampai kami taburkan, doa kami, moga berkekalan.
pengantin di atas jalan. Berhenti kompang baru kita baca doa. Doa pengantin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong berkahilah majlis yang telah disediakan pada hari ini ya Allah. Juga pengantin baru semoga ke syurga semua sekali. Dan juga hadiran lelaki dan wanita pada ketika ini, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak kita ya Allah. Tolonglah bersama-sama dengan kami nanti di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong terimalah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dipersilakan ke pentas sana. Kompang urus dia pada ketika ini. Saya serah kembali kepada DJ yang bertugas kita. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Pak Din kita ya atas memimpin bacaan doa sebentar tadi. Juga terima kasih tidak terhingga kepada para hadirin dan hadirat sekalian yang terus serta menandatangani mengaminkan bacaan doa tersebut. Semoga pasangan pengantin kita orang kata kekal hingga ke jannah digunakan anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan ya pasangan pengantin kita ya, Wani dan juga Hafizal ya untuk duduk di atas pelami. Dipersilakan. Okey, pegang tangan jalan. Okey, yang pegang payung boleh follow kalau nak follow. Okey, jalan. Jalan depan, jom. Sikit jalan. 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 Senyum. Okey, terus je duduk. Laki belah kanan, perempuan belah kiri. Okey. Okey, bang, abang naik dulu. Okey, abang ulur tangan. Kepada para rombongan pengantin lelaki kita silakan untuk mengambil tempat. Okey, duduk. Mata perempuan tangan masuk sebelah kat mata lelaki. Masuk macam tu. Yes, good. Tengok depan. Kita manis lagi. Kita tak boleh, saya betulkan kita.
selesai majlis. Ini waktu malam. Sesi kendara-kendara. Ini proses membuat nasi goreng kampung. Nampak tu. Goreng kampung. Ada sate lagi. Sate. Sate unta. Sate kambing gurun. Kambing gurun. Sesi tarik-tarik dia. Tarik. Cepat. Aisyah, tarik. Cepat. Ni habis ada ni. Cepat. Tarik tali. Makan lagi. Cepat. Ambil tali. Ambil satu. Itu. Tarik. Lagi. Ambil. Cakap apa? Allah. Cakap apa? Aceh. Mari, wei. Ada. Kau mari lah. Ada. Cepat. Jangan gelak-gelak. Cepat. Tarik. Dah budak lagi malu lah. Dah. Diam. Kita mudanya. Nah, siapa kan ni? Pandai. Boleh kamu makan. Besok makan. Ada makan aja. Oh ya dapat apa? Tunjuk sikit apa tu? Oh yo. Tok Arun. Tok Arun saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana jasa korang yang menyumbang tenaga, masa ya. Dah. Itu je. Okey, itu je. Okey, apa? Apa lah. Betul juga tu. Okey. Tak ingat dah. Opa, terima kasih. Terima kasih kepada Opa, ayah, ibu dan adik keluarga yang lain yang terlibat. Okey. Dari awal dan akhir. Terima kasih lagi sekali. Lah ada kamera. Ada. Tak sek. Family tu Siti dululah. Sama tak ada Wakil. Jajah wakil. Jajah ambil nombor. Ambil dah. Jama. Mari. Jama. Bagi duit. Takkan nak bagi duit. Okey. Ucapan sikit tu. Ucapan. Tahu tu tak ada ucapan. Terima kasih. Siapa? Datuk. Nomor apa? Nomor 53. Oh, Toto. Ini dah jauh Toto. Ini aku. Honda. Aduh. Ya tu, Simon Toto tu. Belum lagi. Daripada pengantin. Ini nomornya. Sabun cuci pinggan. Kuah puri lah. Okey, dapat puri. Okey. Nampak. Ada ucapan tak? Selamat pengantin baru. Dapat sadin. Sadin mahal tu.
FNN. Tahniah. Dapat sapu cuci tangan. Yeay, Kalis. Special punya besen ni. Oh, ni kena masak ni. Ni. Jadilah. Hari ni. Oh, terima kasih pengantin. Nombor SPM. Betul lah tu. Okey, Assalamualaikum. Malam ni kami selesai dah sah nikah, semua majlis selesai. Saya dengan pasangan saya, Syazwani, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Keluarga-keluarga yang telah banyak mengorbankan masa, menyumbang kewangan, menyumbang tenaga semua. Okey. Itulah terima kasih saya. Kalau yang doakan kami tu, saya dengan ini mengharapkan doa tu makbul, kami berjodohan sehingga ke akhir, sehingga ke jannah, kami murah rezeki. Dan saya dengan Syazwani pun mendoakan kembali pada orang yang mendoakan kami itu dan banyak membantu kami supaya rezeki mereka melimpah ruah seperti telaga Zam-Zam yang mengalir tidak henti. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.